Selamat datang ke podcast Falsafah dan Kehidupan yang kita bincangkan selalunya mengenai isu-isu semasa. Kita lihat daripada sudut perspektif falsafah, pendidikan dan juga pembangunan insan. Saya Adam Zafri selaku hos anda ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang sudi bersama dengan kami pada hari ini. Baik, untuk topik pada kali ini kita akan bincangkan sesuatu yang mungkin biasa bagi kita, tetapi dia sangat dekat dengan kehidupan kita, iaitu berkenaan dengan kesejahteraan mental dan kehidupan holistik. Memilihkan masa kita lagi, saya menjemput panel yang pertama iaitu Darshini untuk memulakan perbincangan kita. Dipersilakan. Terima kasih saudara hos. Apabila kita bercakap tentang SDG, mungkin masih ramai yang kurang jelas apakah maksud SDG itu sendiri. So, SDG adalah singkatan kepada Sustainable Development Goals ataupun matlamat pembangunan mampan yang diperkenalkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2015. Daripada 17 matlamat tersebut, SDG 3 memberi fokus kepada good health and well-being. So, iaitu memastikan semua individu dapat menikmati kehidupan yang sihat, sejahtera tanpa mengira umur. Namun apabila kita menyebut tentang kesihatan, ramai yang hanya membayangkan penyakit seperti diabetes, darah tinggi ataupun penyakit mengenai jantung. Sebenarnya, skop SDG 3 jauh lebih luas. Ini turut memberi perhatian yang sangat besar terhadap kesihatan mental kerana kesihatan mental merupakan salah satu asas kepada kesejahteraan hidup seseorang. Sebenarnya, isu ini sangat membimbangkan. So, kalau kita melihat laporan WHO yang dirujuk dalam kajian terkini, dianggarkan 1 daripada 8 orang di seluruh dunia mengalami gangguan kesihatan mental. Berdasarkan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbidity, iaitu NHMS 2023, dianggarkan sekitar 1 juta rakyat Malaysia yang berumur 16 tahun ke atas mengalami kemurungan, iaitu stres. So, dalam kalangan kanak-kanak pula, statistik menunjukkan bahawa seorang daripada setiap 6 orang kanak-kanak di Malaysia mengalami masalah kesihatan mental. Sebenarnya, terdapat pelbagai faktor yang saling berkait. Antaranya ialah tekanan akademik, khususnya dalam kalangan pelajar yang perlu menghadapi persaingan, peperiksaan dan beban tugasan. Selain daripada itu, masalah kewangan serta peningkatan kos sara hidup turut memberi tekanan emosi kepada ramai individu. Di samping itu, konflik dalam keluarga, kurang sokongan sosial dan pengalaman hidupan yang sukar turut menjumang kepada peningkatan masalah kesihatan mental. Baik, menarik tadi yang Darshini menerangkan berkenaan dengan isu yang kita bangkitkan itu. Tapi bila seorang ni dia mempunyai kesihatan mental, apa bentuk bantuan yang boleh diberikan atau rawatan sebenarnya? Mungkin soalan ni saya nak tanya pada panel kedua kita, iaitu saudari Eliana. Silakan Eliana. Terima kasih, Hos. Daripada perspektif perubatan moden, masalah kesihatan mental dilihat sebagai satu keadaan yang perlu dikenal pasti secara profesional supaya individu menerima bantuan yang bersesuaian. Pendekatan ini bukan sekadar memberi nasihat, tetapi melibatkan diagnosis, rawatan dan pemantauan oleh pakar. Secara umumnya, terdapat 3 pendekatan utama yang digunakan, iaitu kaunseling, psikoterapi dan rawatan psikiatri. Pada pendapat saya, perubatan moden sememangnya sangat penting kerana ia membantu merawat gangguan kesihatan mental secara profesional dan berkesan. Namun, kesejahteraan mental yang sebenar memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh
rawatan moden perlu disokong dengan gaya hidup sehat, hubungan sosial yang positif, keseimbangan emosi, serta pembangunan rohani dan intelek. Sebenarnya, psikoterapi berbeza sedikit daripada kaunseling. Psikoterapi merupakan rawatan yang lebih mendalam dan biasanya dijalankan oleh ahli psikologi klinikal atau pakar psikiatri. Salah satu terapi yang paling banyak digunakan ialah Cognitive Behavioral Therapy atau lebih dikenali sebagai CBT. Melalui terapi ini, individu dibantu mengenal pasti corak pemikiran negatif yang mempengaruhi emosi dan tingkah laku mereka. Sebagai contoh, jika seseorang sentiasa merasakan dirinya gagal atau tidak berguna, ahli terapi akan membantu mereka mencabar pemikiran tersebut dan menggantikannya dengan pemikiran yang lebih realistik dan positif. Antara kelebihan pendekatan perubatan moden ialah rawatannya berasaskan bukti saintifik. Diagnosis dibuat secara profesional dan setiap individu menerima rawatan yang disesuaikan dengan tahap keadaan mereka. Selain itu, pendekatan ini sangat berkesan untuk mengurangkan simptom, terutama bagi kes sederhana sehingga serius. Dan juga melibatkan kerjasama antara doktor, pakar psikiatri, ahli psikologi klinikal dan kaunselor bagi memastikan pesakit menerima bantuan yang menyeluruh. Jadi daripada tadi, Eliana telah menerangkan bahawa pendekatan perubatan moden ni menggunakan satu model iaitu biopsychosocial, iaitu melihat kesihatan mental ni melalui gabungan faktor biologi, psikologi dan juga sosial. Tapinya saya nak ajak kita semua ni fikir sebentar. Adakah seseorang tu benar-benar sejahtera? Apa sebenarnya dimaksudkan dengan kesejahteraan hidup? Jadi untuk ini saya nak minta panel yang ketiga, Saudara Vinod, untuk menerangkan dengan lebih lanjut. Silakan Vinod. Terima kasih Saudara Os. Saya bersetuju bahawa rawatan moden sangat penting jika kita melihat daripada perspektif falsafah sejahtera. Kesejahteraan manusia tidak boleh diukur hanya berdasarkan keadaan fizikal ataupun kesihatan mental semata-mata. Seseorang insan perlu dibangunkan secara menyeluruh dan seimbang. Inilah yang menjadi asas kepada falsafah sejahtera, iaitu falsafah yang membangun insan secara holistik agar individu bukan saja berjaya dalam kehidupan, tapi juga mampu hidup dengan sejahtera. Ya, hubungan yang sangat rapat. Jika kita melihat kepada falsafah pendidikan kebangsaan, maklumat pendidikan negara ialah untuk melahirkan insan yang berkembang secara menyeluruh dan bersepadu daripada aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani. Ini menunjukkan bahawa sistem pendidikan negara sebenarnya tidak hanya mencapai akademik. Sebaliknya, pendidikan juga bertujuan untuk membantu individu yang mulia, bertanggungjawab, mempunyai keyakinan diri serta mampu hidup secara harmoni dalam masyarakat. Dalam konteks ini, holistik bermaksud kita melihat manusia sebagai satu keseluruhan. Manusia bukan hanya mempunyai tubuh badan, tetapi juga mempunyai akal, emosi, rohani serta hubungan sosial. Pada pendapat saya, jawapan adalah tidak. Kesejahteraan sebenar berlaku apabila semua aspek kehidupan secara seimbang. Betul, saya bersetuju. Kadang-kadang masyarakat terlalu mengukur keyakinan melalui kred peperiksaan, pekerjaan atau pendapatan. Seseorang yang benar-benar berjaya ialah individu yang mampu mengurus tekanan, mempunyai hubungan yang baik dengan orang lain, menjaga kesihatan diri, mempunyai pengangan nilai serta terus belajar sepanjang hayat. Inilah sebabnya mengapa kesejahteraan mental tidak boleh dilihat hanya dari sudut perubatan. Rawatan profesional memang membantu mengurangkan simptom penyakit.
Tetapi untuk seseorang benar-benar pulih dan menjalani hidupan yang berkualiti, dia juga memerlukan sokongan keluarga, pendidikan yang baik, persekitaran yang positif, pengangan nilai serta seimbang dalam hidup seharian. Seperti inilah yang selaras dengan konsep kehidupan holistik yang dibawa oleh falsafah sejahtera. Jadi kita dah dengar daripada Vinod berkenaan dengan apa yang disebut kaitannya dengan FPK dan juga kesejahteraan mental. Tapi persoalan terakhir saya, bagaimana kita semua boleh memainkan peranan untuk memastikan matlamat SDG ketiga ni benar-benar dapat direalisasikan dalam kehidupan seharian. Yang ini saya nak minta saudari Rosni Nawati untuk menerangkan dengan lebih lanjut persoalan ni. Silakan Rosnina. Terima kasih saudara host. Pada pendapat saya, kesejahteraan mental bukanlah tanggungjawab individu semata-mata. Ya, sebaliknya, ia memerlukan kerjasama daripada semua pihak kerana setiap orang memainkan peranan yang berbeza dalam membentuk masyarakat yang sihat dan sejahtera. Sebagai individu, kita perlu belajar menjaga kesihatan diri secara menyeluruh. Ia termasuklah mendapatkan tidur yang mencukupi, mengamalkan pemakanan yang sihat, melakukan aktiviti fizikal secara berkala serta meluangkan masa untuk berehat apabila mengalamilah tertekan. Selain itu, kita juga perlu berani mendapatkan bantuan apabila berhadapan dengan masalah emosi. Contohnya, kita mendapatkan khidmat kaunselor, psikologi atau psikiatri. Di peringkat keluarga pula, ibu bapa dan ahli keluarga ni dia perlulah menjadi sistem sokongan yang paling dekat. Ya, persekitaran rumah yang penuh dengan kasih sayang, komunikasi yang baik dan sikap saling memahami mampu membantu seseorang individu itu menghadapi tekanan dengan lebih yang positif. Di samping itu, masyarakat juga perlu mengubah persepsi terhadap isu kesihatan mental. Ya, kita harus menghapuskan stigma bahawa individu yang mendapatkan rawatan psikologi ialah seorang yang lemah ataupun tidak normal. Ya, sebaliknya, mereka harus diberikan sokongan, empati dan ruang untuk mendapatkan bantuan tanpa rasa malu. Akhir sekali, kerajaan dan pihak berkaitan perlu terus memperluaskan akses kepada perkhidmatan kesihatan mental yang berkualiti, mampu milik dan mudah dicapai oleh semua lapisan masyarakat. Apabila semua pihak memainkan peranan masing-masing, saya percaya matlamat SDG 3 bukan sahaja mampu meningkatkan tahap kesihatan masyarakat, malah dapat melahirkan individu yang lebih produktif, berdaya tahan dan menjalani kehidupan yang benar-benar holistik. Baik, kita dah sampai ke penghujung episod podcast kita pada hari ini. Jadi daripada rumusan podcast ni kita dapat memahami bahawa SDG ketiga ni bukan sekadar mengenai kesihatan fizikal, tetapi dia juga mengenai kesejahteraan mental dan kehidupan holistik. Kita kena tengok daripada banyak sudut. Perubatan, psikologi, pendidikan, falsafah dan juga sokongan sosial, maksudnya sokongan daripada masyarakat keseluruhan. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada semua pendengar, terutamanya kepada keempat-empat ahli panel saya yang hadir pada hari ini. Jadi saya akan sedikit sebanyak input yang kita dapat pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua orang yang berada di luar sana. Jadi saya akhiri dengan terima kasih dan jumpa lagi.